dia hanya tak fokus sizing lah. Dia mungkin nampak kombang macam tu je lah. Panjang pokok untuk naik dawa hijau tu mungkin dia kurang abang, satu botol jamu. Dia kena pakai minyak juga. Tu yang ada package 2 botol free minyak 90 tu. Oh, memang lasting lah. Penuh abang oi. Long lasting. Pegang tu saya tak tahulah sebab sebelum ni saya pegang. Dia macam saya pegang memang tutup rapat oh. Lah ni kalau pegang dia macam tak boleh. Dia macam tak boleh nak rapat tangan saya ke sebab aku punya tangan macam gemuk ke, aku yang gemuk ke, aku tak tahulah. Tapi bila pegang tu memang tak boleh tutup rapat. Dia penuh, penuh. Abang pergi masuk kat profil saya abang. Pergi masuk profil saya kalau abang nak tahu. Feedback kita ada banyak dekat profil. Jamu Panglima ni abang. Abang beli 2 jamu dapat minyak 190. Okey? Apa cerita? Alah, lambat lah abang, dengar je lah. Assalamualaikum, salam. Abang kita ada, saya nak cerita sikit lah. Ni ada, nak cakap lawak pun. Cakap penuh tu dah lebih betul. Profil saya ni tekan jamu pemuas ni. Ini kan ada gambar saya, ada follower saya kan, ada logo ni. Abang ambil logo yang ni, logo bag ni dekat profil. Memang penuh. Saya rasa penuh tu bukan pegang je. Kalau kata kalau aiskrim tu memang penuh hak yang cendawan atas tu. Lah macam mana nak cakap cendawan atas tu lagi penuh, dia tebal lagi. Siapa yang faham aku. Tak faham tu macam mana nak, tak ada video tak percaya. Kenapa nak ada video pula dah bang? Abang okey, kalau TikTok ni boleh masuk video, saya tunjuk dah video abang. Orang lain dah tunjuk dah, bantak video dah. Ni akaun lain ke? Ya. Yang akaun lama tu saya tak buat dah. Tak ada dah kat situ akaun lama. Ya Allah, bacalah testimoni abang oi. Kita ni banyak testimoni. Customer saya daripada akaun lama dulu dia pemain ke si akaun sini abang. Ni jamu abang ni. Saya tak tunjuk Ni. Dia ada herba-herba, minyak zaitun, ada vitamin. Dia bukannya ubat. Okey, dia bukan ubat kuat abang. Itu yang specialnya sebab jamu ni diperbuat daripada herba asli dan ada minyak zaitun. Sabar syukur kita ni abang, dia macam ni abang. Kalau kita cakap garanti pun, tapi kalau orang lain pun tak cuba, mesti dia akan rasa yang benda tu tak garanti bagi dia juga. Betul tak? Tapi kita nak abang mencuba, try and error. Sebab tu jamu bang, dia bukan ubat. Kalau ubat, saya boleh cakap semua pakai okey. Sebab ubat kuat dia jenis push. Yang ni boleh bukan ubat kuat. Okey, jangan salah faham. Saya tak jual ubat kuat abang. Saya jual ni jamu Panglima, betul tak ada steroid ke apa, tak ada. Sebab tu customer saya paling berumur 60. Umur 60 dia makan. Dia dah pencing dah abang. Dia dah ajak orang silat. Pergi masuk dekat profil saya. Dia duk ajak orang silat. Dia umur 60. Dia makan untuk stamina dah tak bang? Sebab orang 60 mana nak duduk tanam, tak larat dah abang. Tak larat dah nak pi bersama dah. Tentah dia pun dah masalah lain dah pisang pun. Dia umur 60 abang, tapi dia ajak orang silat. Saya tengok profil dia memang dia jenis dengan bertopi-topi apa, silat apa semua kan. Dia memang duk ajak orang silat. Tapi tahu dia nampak apa bang? Dia kata dia 3 botol dia makan. Memang kalau orang macam tu memang selalu sebulan kat atas tu lagi padu lah. Dia kata pisang dia pagi-pagi naik. Terkejut saya pun lagi terkejut. Pisang dia naik pagi-pagi. Dia nak nampak kekuatan tenaga sebab nak ajak orang kan. Last sekali pisang dia yang keras dulu. Abang rasa terkejut tak? Terkejut lah abang, umur 60 kot. Tu terus umur 60 tu. Tapi macam umur 20. Terus yang umur 30 yang ada GERD lah, yang ada darah tinggi lah, tu pun pisang tak boleh naik bagi-bagi. Hak umur 60 boleh naik, mengalahkan umur 20-30. Itu dia umur 60. Memang saya tengok profil dia memang dia sejenis macam atuk-atuk macam tu. Atuk jenis lah, dah peringkat umur dah 50-an, 50 ke atas, umur 60. Itu paling berumur yang saya pernah dapat, umur 60, 3 botol dia makan. Jamu ni sebab dia ada minyak zaitun, dia ada herba, ginseng merah, tongkat ada vitamin. Faham tak abang? Faham tak? Okey, untuk sizing, untuk kerah balik. Tapi macam umur 60 tu dia makan, dia nampak kerah juga. Dia nak untuk kekuatan lah kerah dulu dapat. Kerah dulu dapat.
Tak tahulah. Dia tak ada penyakit apa kot. Orang-orang macam tu tak ada penyakit apa kot. Jenis suka bersilat-silat ni kan. Daripada dulu lagi. Jadi mungkin dia jenis suka bersenam ke apa, tak tahulah. Pisang dia yang padu dulu tau. Pisang dia yang padu dulu. Panjang mana kak? Panjang? Tak ada lah panjang tu dia nampak. Tapi dia nampak kerah dulu. Selama, sebab dia umur 60 abang. Mana boleh kerah pagi-pagi dah macam kita hari. Macam kita pun dah. Macam abang hari. Tapi bila dia makan macam sebulan ke 2 bulan. Sebab dia bagi review 3 botol dah. Kalau 3 botol, maksudnya sebotol ni jatuh sebulan lebih lah. Jadi 3 botol, 3 bulan lah. Tapi kerah balik abang pagi-pagi. Dia tak katalah panjang ke apa. Tapi dia nampak kerah dulu. Terkejut lah bang. Tu kalau kata dia kahwin 2-3 tu. Dia kahwin 2-3 tu rasa je boleh lagi tu. Sebab umur 60 dia boleh kerah. Abang baca testimoni abang. Saya dah dapat lah satu testimoni ni. Dia kata apa dia kata makan Panlima ni, dia kata macam umur macam umur 20-an. Nampak tak testimoni tu abang? Saya kata dia umur 40 ke 30 lebih ni saya tak tahulah, tapi dia kata macam umur 20 makan jamu. Maksudnya walaupun dah tua-tua dah kelepot-kelepot barang pun tak padu kan. Dulu kan walaupun dah umur berapa puluh-puluh dah, tapi dia macam umur 20 makan jamu je. Dia beli 2 botol free minyak. Tu saya kata siapa beli 2 botol dapat minyak 1. Minyak yang terguna untuk dia naik lagi daun hijau, dia lagi tergearkan lagi untuk luaran, untuk panjat. Tapi kalau untuk memanjatkan abang kena pakai hari-hari selama sebulan ke atas. Okey? Sebab untuk pertukaran sizing bukan mudah abang, dia benda yang renyuh. Tapi bila abang pakai hari-hari, sebab tu orang kata untuk pertukaran sizing kalau boleh ambil 2 botol jamu ke atas, bukan 1 botol jamu. Dia bukan ubat abang. Kalau ubat dia paksa, yang ni tak paksa. Boleh panjang mana abang? Saya dah bagi tahu dah abang. Ikut orang. Ada orang naik 1 inci je, ada orang naik 2 inci. Paling-paling pun 2 inci. Tak pernah lagi saya dapat 3-4 inci abang. Okey, kalau abang nak mencuba naik 1 inci 2 inci pun kira okey dah daripada tak naik langsung. Abang ambil 2 botol free minyak. Okey, boleh baca nak beli, tapi risau apa tu abang? Saya umur macam tu. Oh ya ke, sabar syukur. Kalau abang umur macam tu abang boleh ambil 3 botol. Sabar. Mana tahu kan macam pakcik ke? Pakcik lah umur 60. Mana tahu macam dia umur 60 kerah. Itu satu. Ada saya dapat feedback daripada seorang wanita bang. Dia merupakan isteri. Sebelum ni memang kalau karaoke dia pegang laki dia punya dia pegang macam ni tau. Tapi tak nampak kepala. Pegang macam ni je, tak nampak kepala, badan pun apa tak nampak. Saya kata lah besar mana, dia kata macam ibu jari kak. Saya kata ibu jari ni patut kalau pegang pun memang tak nampak apa, kepala apa tak nampak. Macam mana nak karaoke? Kalau abang pegang mic, abang nak menyanyi lagu kan, kalau pegang tengok tak ada mana dia punya kepala ni, mana badan tak nampak. Abang rasa okey tak kalau pegang mic lah, kalau tak nampak apa langsung, macam peluk tangan? Laki dia memang berisi. Dia kata memang gemuk lah, tapi pisang dia kecil. Selalu macam tu saya dapat. Orang yang berisi, yang gemuk, pisang tenggelam. Orang yang berisi, yang gemuk, pisang tenggelam. Saya selalu dapat. Bukan saya nak cakap lah, memang real lah bang. Ini fakta saya selalu dapat orang macam tu. Bini dia nak karaoke tak ada mood, langsung tengok macam tu. Lala tak bini dia, mungkin bini dia jaga hati kot saya rasa. Saya rasa kalau saya jadi dia, mungkin saya akan buat benda yang sama. Tak sebab dia buat apa, dia tukar cara posisi tangan dia tu. Dia pegang dengan 3 jari je bang. 3 jari okey lah, pegang boleh lah karaoke tu. Tapi 3 jari dia pegang laki dia karaoke. Saya rasa tak pernah lagi lah saya pegang mic ke karaoke pegang 3 jari. Tapi dia pegang 3 jari. Dia kata takkanlah takkan pegang-pegang macam ni, tak mau langsung, nampak sangat tak lagi laki dia kata kecil. Awak tak teruskan saja. Dia tukar gaya tangan dia tu, hanya pegang pisang 3 jari saja. Tapi dia perasan lah. Dia kata feeling tu dia tak berapa sangat nak best. Sebab apa? Sebab faham tak abang, kalau saya pun tak best 3 jari pegang mic laki aku nak karaoke. Tak pernah aku karaoke pegang mic 3 jari. Tu 3 jari dia pegang. 3 jari? 3 jari. Dia ada siap dah hantar gambar lagi. Cuma dia ada blurkan gambar yang bahagian tu lah. Yang tu laki dia jenis yang berisi jenis gemuk.
Dia punya pisang dia jenis tenggelam. Bila naik tara tu je. Sebab tu pegang pun dia tak berapa nak genggam penuh, dia tak boleh nampak apa pun adik dia. Adik dia macam nampak duduk dalam tapi tak nampak apa. Tu dia pegang terpaksa 3 jari macam ni. Dia pegang laki dia punya karaoke sampai pegang 3 jari. Abang rasa nikmat, saya sedap. Dia dah lama dah kahwin. Dia muda lagi abang. Laki jenis kuat minta, tapi laki dia jenis tak sedar sebab pisang kecil. Bini duk menghayati karaoke duk bagi-bagi. Lala bini pun jadi kurang menghayati dengan pisang dia. Pegang pun macam ni pun dia tak berapa nak feel. Lala pegang 3 jari je lah, hanya untuk sedapkan laki dia je lah. Lala dia makan apa tau, dia beli kat laki dia makan jamu dengan minyak. Sebab laki dia memang obes. Obes. Mungkin ada darah tinggi ke macam mana saya tak tahulah. Memang dia ada 3 sangkai tapi tak habang lah. 3 sangkai tu darah tinggi ke macam mana ke kolesterol ke, tapi dia memang ada 3 sangkai. Jadi nak tambahkan Syahzin. Dia ambil 2 botol free minyak. Sebab minyak ni abang memang untuk abang konsisten pakai hari-hari. Dia untuk bagi tegir balik, dia lagi naik balik ke abang punya cendawan tu. Lepas tu jamu ni pula, ni jamu dia tak tunjuk lah. Jamu ni pula dia bagi tebal, dia bagi lagi besar. Sebab tu luar dalam dia bantu. Kalau abang ambil 2 botol free minyak, faham tak? Dia tak ambil jamu je. Dia ada kelebihan dia. HQ pun dah beritahu saya. Dia kelebihan dia kalau untuk saya je ambil 2 botol dapat lagi free minyak. 1 botol dia kurang. Saya tak tahu kenapa. Jamu ni baik dok abang. Jamu ni kalau abang tengok ingredient dia abang tahu dah. Dia ada minyak zaitun. Dia ada herba ginkgo biloba, tongkat ali, ada daun walai gajah. Ada minyak zaitun, ada herba, alamak saya tak pernah nampak lah. Ada herba ginseng merah. Dia ada bahan-bahan dia herba dengan ada minyak zaitun. Jadi dia bagus untuk dalaman, untuk abang punya ni aliran darah. Sebab dia bagus untuk 3 sangkai. Siapa 3 sangkai? 3 sangkai abang masuk kat beg orange ni, pergi order. Sebab dia bagus untuk 3 sangkai. Sebab 3 sangkai paling banyak orang makan susah nak naik kan. Dia bantu untuk kesuburan balik untuk laki-laki ni. Sebab 3 sangkai dia kacau darah, aliran darah yang tak berfungsi elok. Sebab 3 sangkai abang duk ada. Jadi dia lancarkan darah bagi elok. Baru boleh keras lah. Baru kata boleh naik lah. Ya, cikgu ikan baru betul. Pergi baca testimoni. Kenapa kita banyak ni? Ada kencing manis, dia beli 3 botol. Saya baca testimoni je ni. Dekat saya kat customer review sampai testimoni tau. Saya tak buat cerita, testimoni saya baca lah. Ada daripada kencing manis dia ambil 3 botol free 2. Dia kata kurangkan gula dalam badan. Kurangkan gula dalam badan. Yang betul dia kata nampak keras tu ketahanan tu. Dia beli 3 botol free 2. Kencing manis, siapa kencing manis ni mesti tak macam dulu dah kan. Padu babe, pakai memang jadi kegilaan wanita. Nampak? Itu 2 hari lepas saya dapat feedback tu. Minyak lintah gunung, abang beli 2 botol jamu, kita bagi free minyak. Beli 2 botol jamu, kita bagi free minyak. Ni jamu Panglima abang. Pergi masuk dekat profil. Saya nak abang cari sendiri abang ni. Klik dekat sini, beli dekat sini abang. Beli dekat sini. Nampak tak? Beli dekat situ. Dekat logo bag ni dia ada tekan logo bag kat profil. Dia ada beg orange dengan beg kuning. Abang ambil beg orange, beli 2 botol free minyak. Saya dapat dah. Keras congkak yang paling penting kurangkan gula dalam badan. Barulah mudah membantu untuk tahan yang keras. Ini dia beli 3 botol free 2. Siapa kencing manis ambil 3 botol. Apa lagi yang saya dapat? Saya nak baca yang baru-baru lah. InsyaAllah akan beli lagi selepas ni. Kepada yang nak membeli, amat dialukan. Sebiji seminggu kumbang. Sebiji seminggu. Ni sampai hari kelima pun barang dia naik lagi abang. Sebiji makan sampai hari kelima naik lagi. Abang, saya bukan sembang bercerita je tau. Saya baca testimoni je abang. Jadi saya tak bercerita tau. Abang pergi masuk dekat saya punya profile, dia ada logo bag dan baca dekat bag warna orange. Siapa yang pernah membeli kita beberapa tahun lepas, dia tahu lah. Dia tahu lah. Kita punya akaun lama tu tak boleh nak on dah. Kita pakai akaun baru lah. Akaun baru saya ni abang. Sebiji untuk seminggu tau. Laki saya hari tu dia makan sebab dia punya pisang. Dia darah tinggi, penuh sampai mencecah 180 ke atas abang. Sampai darah tinggi mencecah 180. Memang tak ada mood langsung nak bersama. Kalau kita ni, kalau kita mengajak pergi lah macam mana pun,
Kalau darah lelaki tinggi duk ada mencecah pasal 100 lebih tu, memang tak ada umur nak main lah. Seminggu juga abang nak ambil masa tu, barang dia tak boleh keras seminggu tu. Saya sampai pelik dah, laki aku ni memang mati pucuk ke apa ni. Saya tak tahu lah abang macam mana, ni lain-lain cerita lah. Sampai pelik dah sebab laki aku, saya duk ingat mati pula. Saya duk ingat laki saya ni mati pucuk. Sebab seminggu dia pernah barang tak boleh naik keras seminggu tu abang. Saya risau lah, kita muda kan. Kita risau lah, laki aku ni dah muda lagi. Saya pergi cari tak abang, orang urut bating apa kan. Lalas dia kata apa, boleh nak main urut tu. Dia urut je lah, urut. Tapi payah nak nampak keras tu. Dia nampak lah tapi dalam kurang keras. Nampak lah improve tu, tapi tidaklah keras macam timun. Dia keras macam mana tak cakap, macam hot dog. Dia keras sikit tapi tetap lembek. Memang patah juga kalau nak cucuk tanam tu. Memang tak sampai abang. Nak cucuk tanam tu dia macam tak boleh masuk. Macam mana? Faham tak abang? Dia patah. Kalau abang macam tu, abang boleh kau ambil jamu. Masa tu tak lupa lah lelaki saya makan botol. Rasanya 3 botol kat atas rasanya. Dia ambil 3 botol kat atas. Abang kalau yang mana yang payah nak keras tu, kurang keras ke, nak naik pun payah, abang ambil 3 botol. Okey, kalau yang untuk sizing, abang ambil 2 botol jamu free minyak. Beli 2 jamu, abang dapat lagi free 1 lagi minyak. Yang tu untuk sizing. Okey, lagi saya buka padu bang. Dulu pun dia ada masalah. Saya tak tahu abang pernah jadi ke tak, sebab darah tinggi teruk biasalah. Kalau abang ada kecil manis, ada kolesterol, elok tak ambil. Ambil jamu ni, jangan ambil pakai minyak saja. Ambil jamu ni juga. Jangan ambil 1 botol, kurang. 1 botol selalu dia kurang sikit. Kalau dia lagi ada penyakit, dia ambil 2 botol kat atas, dia ngam lah. Okey, tu suruh baca testimoni bang. Kita bukan jual ubat, kita jual ni jamu. Area mana abang pergi masuk kat profil saya. Okey, semua by postage. Jamu Panimo ni dia bagus dia sebab dia rawat dalam abang punya dalaman aliran darah tu yang tak lancar tu. Sebab tu benda tu payah nak mengeras, nak tegak pun payah, nak bagi tebal pun payah. Kalau benda dari dalam pun tak padu, dia nak tegak, nak mengeras pun dia payah, betul tak? Jadi abang boleh dapatkan jamu ni pakai sekali dengan minyak. Sebab minyak dia support luak tau. Sebab tu minyak ni bila dia pakai sekali dengan jamu, dia pun kata apa, lagi cepat. Ada orang nampak cepat kumbang, ada orang nampak lagi cepat lagi naik daun hijau. Saya tak boleh sebut perkataan tu. Ada orang nampak lagi panjang dia pakai sekali dengan minyak. Sebab tu dia pun lagi nampak cepat bila pakai bersama dengan minyak. Kenapa paling ramai orang beli 2 botol berbanding 1? Okay. SBS boleh pergi baca testimoni. Okey, boleh pergi baca testimoni. Abang pergi masuk dekat saya punya jamu pemuas tu. Abang boleh tekan saya punya showcase, dia ada logo beg warna oren. Abang pergi masuk kat beg warna oren, abang boleh baca review. Ada 729 orang review. Dan kita punya yang dah dijual selama dah berapa ribu. Boleh pergi baca bang. Sebab kita bukan jual baru tahun ni bang. Panimo ni satu-satunya Panimo ni dah, rasanya Panimo ni dah lama dah keluar. Tak ada lagi orang berapa tahun lepas orang ambil nama, orang guna nama Panimo ni. Panimo ni lama dah bang, daripada 2024 lagi. Ini baru masuk 2026 kan. 3 tahun. Sebab dia bukan ubat tau. Nak beli masuk profil ya, betul. Okey, masuk dekat profil saya abang. Ambil 2 dapat minyak. Okey, jamu Panimo ni abang, dia bukan makan hari-hari. Dia makan berapa biji? Sebiji untuk seminggu. Okey, ni Nur tak payahlah nak kelentong orang abang. Harap dia boleh bantu ni, tak payahlah Nur. Buat elok sikit lah abang. Zaman tengah berperang-perang ni abang. Okey Nur, zaman tengah berperang ni, kita janganlah nak penanya orang. Faham tak? Penat betul lah. Okey, sebiji seminggu saja. Laki saya dia biasa dia makan waktu siang sebab dia memang kena makan waktu siang bang. Pagi ke, tengah hari ke, petang ke, tapi makan waktu siang. Sebab dia pernah makan waktu petang, masa tu dia lupa, dia kerja malam.
Abang tahu malam-malam tengah pukul 12, pukul 1 pagi, saya duduk dengan anak lah sebab lagi saya kerja malam. Lepas tu pukul 12 pagi, tengah pagi malam tu, sampai pukul 1 pagi macam tu, dia ada WCB saya. Dia WCB saya, dia kata, yang pisang keras pula lupa pergi makan sebiji tu masa petang sebelum pergi kerja tu. Sebab tu saya kata, abang jangan pergi makan pula tau. Kalau kerja malam, jangan makan waktu abang nak pergi kerja malam. Kalau abang kerja malam, jangan makan lagi bang. Abang kerja siang tak apa, dia tak kacau pun siang. Dia rawat dulu, malam baru dia kacau. Kalau malam elok, kalau abang dekat rumah dah, ada bini kat sebelah tak apa. Nak boleh masuk profil betul. Abang boleh masuk kat profil saya, ada jamu. Abang tekan kat mak saya, pergi masuk kat showcase. Dia ada logo bag ni, logo bag macam ni. Beli dekat sini abang. Betul kan ada logo bag tak? Ada tak, cari kat profil saya, ada tak logo bag tu? Memang ada. Ada bag order pada 5 orang. Abang beli 2 botol jamu, abang dapat free minyak 1. Okay. Lepas tu dia kata, macam nak masuk tandas nak keluarkan kan, so saya kata, nak keluarkan lagi kalau lagi orang kata apa, lama sangat kan. Lepas tu dia buat tak tahu je. Balik esok pagi tu tak tahu macam mana abang, tinggal makan pun tak kan. Balik esok pagi penat kan, selalu kerja malam ni, balik esok pagi memang penat. Dia balik esok pagi tu lalai sekali, letak beg apa semua tu, letak habis helmet tu, terus mengajak sebab apa tu sebab benda tengah duk naik. Benda tu tengah duk naik pula dah. Sebab semalam tak dapat. Nak cafu ni. Tengah duk dapat apa tu, sampai penat semalam berapa round. Malam tak apa, mengejar kat tempat guna pula benda buang air. Tak tahulah bang. Semalam tu dia tak dapat buang masa dekat tempat kerja tu, dia tak dapat buang pun. Mana boleh buang bang, orang duk ada banyak, mana boleh buang. Kena jumpa bini juga, bini boleh settle. Siapa yang nak order tu pergi order lekas bang. Saya nak satgi, kita nak yang lah dah. Abang beli 2 botol dapat minyak. Dia memang macam tu tau bang. Kadang-kadang ada tengah-tengah malam, kalau hujan tau, mesti dia keras. Kalau hujan je mesti dia nat. Heran. Dia sebenarnya bila sejak makan jamu ni, dia cepat aktif. Okey, dia cepat aktif. Dia jadi macam mana tak tahu, keras tu dia cepat. Dia cepat naik. Lepas tu walaupun dah muntah, dia cepat naik. Selama 3-4 hari kot masa awal-awal dia makan tu. Lepas tu abang nampak tebal sikit tau. Cendawan. Saya nampak cendawan dulu. Tak tahu lah abang nampak apa dulu. Saya nampak cendawan tu makin tebal lagi. Baru saya nampak dekat pangkal tu, lagi dia naik urat banyak. Yang tersebut pun dah. Lagi dia padat lagi dekat bahagian pangkal tu. Memang saya nampak lain lepas makan sapu minyak kan. Thank you tau. Abang ambil 2 botol. Bangun pagi tadi bini senyum pula. Kenapa pula? Abang beli 2 botol jamu.